Okey, jujurlah kita ni kan manusia biasa. Kadang-kadang masuk malam ke-25 lah, malam ke-27, kita punya badan dah mula lemau. Baju raya dah siap dah tapi iman lowbat pula. Jadi macam mana nak kekalkan konsisten tu Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan yang agak susah. Bagi saya soalan ni soalan berkenaan dengan tips lah. Tips macam mana kita nak konsisten mencari malam Lailatul Qadar tu. Okay. Baik, kalau cerita tentang tips ni, tips ni ada banyak dan dia berbeza untuk setiap individu lah. Terpulang kepada kita nak terima tips yang mana satu, yang kita boleh buat yang mana satu. Cuma bagi Ustazah, okay, kita bayangkan macam ni lah. Kita bayangkan macam ni Usna pernah pergi travel tak? Dalam Malaysia pernah. Dalam Malaysia lah, boleh juga. Itu pun kira travel juga tu. Okay, masa nak pergi travel, apa yang paling penting kena bawa? Awak rasa apa yang paling penting yang kena bawa? Baju. Lagi? Telekong. Allahu Akbar. Betul-betul, telekong. Okay, lagi apa lagi? Apa lagi kena bawa? Yang selalu kita pegang hari-hari. Tak pergi travel pun kita ada juga. Smartphone. Smartphone, betul. Okay, so kita bawa smartphone. Awak bawa smartphone, bateri dia sikit ke banyak? Kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Bila sikit awak risau tak? Sangat risau. Sangat risau. So apa awak buat? Apa kita kena bawa untuk nak mengcas kita punya Power bank. phone tu? Power bank. Okay. Okay, jadi kalau pergi travel, kita boleh menyediakan semua benda-benda tu. Kenapa untuk malam Lailatul Qadar, yang satu-satunya malam yang kita ada ni, kita boleh sambil lewa, kan? Kita boleh, macam mana nak kata, bagi Zaza, benda ni berkaitan dengan mindset lah. Okay, berkaitan dengan mindset. Dia tak ada tips yang betul-betul, adalah tips-tips, beberapa tips tu, tapi tak adalah tips yang betul-betul terkena kepada setiap individu lah. Cuma bagi Zaza ini tentang mindset. Okay, bila kita nak macam tadi pergi travel kan, kita dah ready tau. Kita dah bersedia dah, kita dah ada power bank, kita bawa benda-benda yang penting untuk supaya kita punya travel kita tu tak terganggu lah. Sama jugalah dengan malam Lailatul Qadar ni. Kita dah ready dah. Bila kita ready tu, daripada hari pertama Ramadan lagi. Bahkan sebelum Ramadan pun kita dah ready dah. Rejab dan Syakban tu kan. Itu pun sepatutnya kita dah bersedia untuk nak masuk ke bulan Ramadan. Dan dalam Ramadan, kita kena cari pula malam Lailatul Qadar. Okay. Memang sebagai manusia, kita ni selalu lowbat. Kita sebagai manusia ni selalu macam terlupa. Kita excited sekejap. Lepas tu tiba-tiba kita macam hilang semangat lah pula nak cari kan. Okay, itu memang sifat kita lah. Cuma itulah saya kata tadi. Yang pertama, kena mindset. Okay, mindset kita kena kuat. Kita anggap mencari Lailatul Qadar ni sebagai satu, apa saya, mencari harta karun. Apa dalam bahasa? Explore. Treasure hunt. Gitu. Okay, tahu treasure hunt kan? So kita buat dia macam treasure hunt. Kenapa kita nak pergi memburu harta-harta tu? Sebab dia berharga kan? Macam tu jugalah kenapa kita nak memburu Lailatul Qadar. Sebab inilah malam yang paling berharga. Okay? Itu satu. Yang kedua, dalam 350 hari lebih-lebih bulan Islam ni, satu bulan je Allah letak Lailatul Qadar dalam satu bulan. So ada 30 hari, betul? Daripada 350 hari lebih, diturunkan kepada 30 hari. 30 hari tu pula diturunkan lagi kepada 10 malam terakhir. Pasal saya kan? Turun pula pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir tu pula Allah tahu kita ni malas. Nabi tahu kita umat dia macam mana. Turun pula kepada hanya malam-malam ganjil. Daripada 300 lebih kan, masuk ke satu bulan. Dalam satu bulan pula 10 hari. 10 hari pula hari ganjil, malam ganjil saja. Kenapa kita boleh malas? Kenapa dalam 5 malam tu kita kena excited. Kita kena sentiasa kita kena sentiasa mencari cara untuk nak revive balik semangat kita, untuk nak recharge balik kita punya bateri, nak mencari Lailatul Qadar tu. Tak banyak pun, malam 21, berapa lagi tu? Malam 23 lagi Ustaz.
malam 25, betul kan? Malam-malam yang ganjil. Cari pada malam-malam itulah kan. So kita tak sepatutnya rasa lag, tak sepatutnya rasa lowbat kan. Sebab Allah bagi kita satu malam tu saja. So bagi Ustazah itu berkaitan dengan mindset dan satu lagi istiqomah. Bila kita ada amalan, buat amalan yang sama. Tak apa kecil, tak apa sikit. Janji dia konsisten. Janji istiqomah. Kalau awak setiap hari dalam bulan Ramadan biasa baca doa, teruskan berdoa sampai 10 malam terakhir. Okay, teruskan doa yang sama. Tambah sikit kalau sebelum ni selalu solat tak bangun solat tahajud, bangunlah solat tahajud. Kalau biasa sebelum ni tahajud kita 4 rakaat, tak apa buat 2, tak apa. Yang penting setiap malam 10 malam terakhir tu ada sesuatu yang kita buat untuk nak berniat kita tu nak cari malam Lailatul Qadar. Okay, so jangan jangan putus asa dengan rahmat Allah, jangan malas cari Lailatul Qadar. Baiklah, saya faham sangat Ustazah jelaskan kita punya mindset sebenarnya yang teruk. Kita perlu tukarkan mindset kita sebenarnya. Okey, saya nak tanya lagi, bagaimana pula bagi wanita yang dalam keadaan uzur atau haid yang untuk turut serta, untuk turut sama merebut pahala Lailatul Qadar ini Ustazah? Okey, Ustazah akan sambung. Okey, jadi untuk bagi mereka yang haid, istihadah dan sebagainya, bukan kata tak boleh untuk kita mengejar pahala yang sama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, boleh. Okay, ada banyak benda kita boleh lakukan, tapi kita highlightkan 2 perkara yang senang untuk kita lakukan. Okay, 1, kita boleh zikir. 2, kita boleh doa. 2 perkara ni tak perlu tunggu nak kena suci dulu baru nak buat. Dan di sini saya rasa nak kongsi doa yang boleh kita amalkan untuk kita baca kerap kali ulang sepanjang bulan Ramadan ni. Okay, doa dia berbunyi begini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Okay, macam familiar kan doa ni kan? Sebab apa? Doa ni kita dengar in between kita solat tarawih tu. Kan in between kita ada 8 rakaat, kemudian 4 kita stop. Imam akan baca doa ni. Inilah dia, doa yang sama. Doa yang sama. So dia tak susah sebenarnya. Dan kalau kita tengok maksud doa ni tadi, bismillah. Allahumma innaka afuun karim. Okay, kita puji Allah. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun. Tuhibbul afwa. Engkaulah yang sukakan pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunlah aku. Kita puji Allah dahulu supaya Allah ampunkan dosa kita. Apa lagi yang kita minta dalam hidup kita ni? Kita kejar macam-macam benda. Kita nak grab macam-macam benda. Kita nak capai macam-macam perkara. Tapi kalaulah kita tak dapat redha Allah, keampunan daripada Allah, tak ada maknanya hidup kita. Betul tak? Jadi gunakanlah masa ini kepada muslimat-muslimat yang tidak boleh bersolat. Kita pun ada peluang yang sama untuk grab opportunities yang diberikan. Okay? Iaitu malam Lailatul Qadar yang pahalanya 1000 kali. Seperti samakan seperti 1000 bulan. Okay. Terima kasih. Okay, nampaknya Boleh. Okay, betul Ustazah Ain tadi tu memang sangat betul lah. Cuma saya nak tambah sikit berkenaan dengan apa tadi tu? Betul itu Ustazah? Betul Lailatul Qadar ni kan? Allah tak bagi kepada kelompok-kelompok tau. Allah tak pilih siapa, Allah tak pilih umat yang boleh masuk ke Lailatul Qadar ni. Dalam ayat mana-mana ayat ke, hadis ke, Allah tak ada sebut malam Lailatul Qadar ni untuk orang-orang yang boleh je. Untuk orang-orang yang boleh ibadah saja. So tak kira lah kita tua ke, muda ke, uzur ke, sakit ke, betul. Betul. Itu semua orang boleh merasakan malam Lailatul Qadar tu. Termasuklah orang-orang yang tak boleh solat. Okay, jangan diskriminasikan orang-orang yang tak boleh solat. Banyak benda sebenarnya kita boleh buat. Selain daripada zikir, doa boleh je buat dalam bentuk amal dalam bentuk lain, membantu sediakan sahur tu kan. Bantu susunkan sejadah untuk orang nak qiyamul lail ke, boleh. So, kalau kita tak boleh beribadat solat sekalipun, banyak ibadat lain yang Allah bukakan untuk kita.
Okay. Nampaknya walaupun kita dalam keadaan uzur, kita still boleh merebut pahala Lailatul Qadar itu. Okey. Baiklah, untuk soalan terakhir bagi hari ini, Ustazah, bagaimana kita nak kekalkan momentum ibadah selepas Ramadan supaya vibes Lailatul Qadar ini dibawa ke bulan seterusnya? Okey, bismillah. Yang ni pun soalan yang memang cukup menarik lah. Macam mana kita nak kekalkan, nak bawakan momentum Ramadan ni meloncat ke Syawal, ke apa lagi? Meroket terus sampai ke Muharram dan seterusnya. Jadi bagaimana? Lazimkan istiqamah. Dia punya keyword dia memang istiqamah. Istiqamah apa? Kita sebelum ni pergi surau ni berkejar-kejar. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas maghrib lah budak lelaki berkejar berjalan-jalan. Nak pergi mana? Solat. Sembahyang tarawih 8 rakaat. So, kita dibolehkan dan kita diberi ruang untuk melakukan perkara tersebut pada bulan Ramadan. Jadi apa yang berlaku pada Syawal, kita tak buat. Lazimkan solat pada waktu malam tu. Kita tak pergi masjid. Kita tinggal terus. Jadinya dekat situ, paling tidak sebulan tak boleh hari-hari, ambil 1 minggu. Ambil 1 minggu sekali pergilah masjid. Sebab dekat masjid tu kita dapatlah pengisian-pengisian yang lain. Kita memang susah nak buat, tapi bila kita once sekali dah buat, bila kita niatkan benda yang baik-baik, insya-Allah Allah akan lorongkan jalan-jalan kebaikan tu. Kemudian sama juga dengan puasa. Jangan tunggu nak puasa bila betul-betul nak Ramadan nanti, next Ramadan 1448 nanti pula barulah kita nak start puasa. Kita akan penat. Kita akan drain. Puasa akulah terpaling penat. Akulah nak baring. Akulah segalanya. Akulah tak nak buat kerja dan sebagainya. Startlah train puasa kita. 1 bulan puasalah. Puasa hari Isnin dan Khamis. Tak boleh 2 kali seminggu banyak sangat. Isnin saja. Maknanya kita train ourselves. Itulah kita panggil. Kita istiqamahkan amalan yang kita buat pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan bacaan ayat Al-Quran. Kan Ustazah Wan? Baca Al-Quran kita betul-betul kejar. Tadarus. Nak juga khatam 30 juzuk. Possible dalam bulan Ramadan. Memang possible. Malah ada yang boleh buat 2 kali khatam. Tapi kenapa pada bulan-bulan lain kita tak boleh nak buat benda sama? Kita challenge diri kita. Yang macam mana kita tengok kan trend-trend daripada kalau Husna tengok yang ada trend geng-geng sekumpulan pemuda tu kan, ada yang dia kejar 100 rakaat. 100 rakaat tarawih. Sebab dekat Indonesia dia punya timing tarawih tu berbeza-beza, sebab tu dia orang boleh buat macam tu. Jadi dia challenge. Macam itulah the word challenge tu. Kita challenge diri kita untuk next bulan sampailah 1448 Ramadan. Barulah kita punya ibadah meroket ke langit lah, insya-Allah. Dan moga-moga diterima Allah SWT. Amin, amin. Okey, ada tambahan. Kita tutup lah. Kita tutup bukan kita tutup. Nak tutup yang Ustazah Ain cerita lah. Apa tu, kita cerita tentang konsisten kan. Cerita tentang istiqomah ni. Macam tadilah. Okay. Ustazah Ain kata, amalan kita bawa sampai keluar Ramadan, sampai keluar daripada Ramadan lah. Okey, salah satunya tu tadi Ustazah Ain dah cerita semua tentang amal-amal. Cuma Ustazah nak highlightkan dekat sini, Ramadan ni adalah madrasah. Madrasah tu. Ramadan ni adalah madrasah. Madrasah tu sekolah. Sekolah tempat kita tuntut ilmu, sekolah tempat kita nak memperbaiki diri. Jadi, dalam sebulan madrasah Ramadan ni, takkanlah satu amal pun tiada yang boleh kita bawa selepas keluar daripada ni. Kalau kita sekolah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kita ada hasil, ada result SPM, ada yang pergi graduation, sijil kita kan. So bila keluar dari Ramadan, madrasah sekolah Ramadan ni, apa sijil yang kita bawa? Sijil tu amal tadilah. Kita buat amal itu secara berterusan walaupun selepas daripada bulan Ramadan. Doa tu ulang-ulang sepanjang tahun tak apa. Tak ada salah pun nak ulang doa yang sama. Dalam solat boleh, solat sunat pun boleh. So doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia bukan untuk Ramadan saja. Malah di luar Ramadan sampai ke Ramadan seterusnya pun kita boleh amalkan doa yang sama. Dan satu, kita doa
Sentiasa doa macam ni sentiasa doa. Semoga Allah jumpakan kita, takdirkan kita untuk jumpa Ramadan yang seterusnya. Okay, itu saja. Okay, berdasarkan apa Ustazah Ain dan Ustazah Wawa ceritakan, kita dapat tahu bahawa bukan kalau kita beribadah bukan saja di bulan Ramadan, kita boleh sebelum Ramadan, selepas Ramadan dan seterusnya. Betul ke Ustazah? Betul. Okay, baiklah. Ustazah Wan, Ustazah Ain, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tersebut. Ia sangat bermakna untuk kami dan juga pendengar podcast Suyens. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Okay, baiklah kawan-kawan, itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa follow kami di semua platform media sosial dan dengarkan podcast Suyens di Spotify. Jangan selamat memburu Lailatul Qadar. Jangan lupa like. Komen. Dan share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.